tau menyusahkan tadi. Kat bawah tadi. Oh ya, minta maaf sebab cakap lambat nak video call tu. Tak apa, ingatkan nak call biasa je. Oh, sebab kita nak perlukan bukti temu bual tu Puan. Sebab tu saya kena video call. Okey. Okey, baiklah Puan. Saya terus tanya soalan lah sebab nak kejar masa kan. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Alia, tahun 2 daripada Pengurusan Bahasa Melayu. Jadi pada hari ini saya nak temu bual Puan sedikit tentang sejarah perkembangan infrastruktur dan fasiliti IPG KPI daripada dulu sehinggalah sekarang. Okey. Jadi Puan, kita ada dua soalan. Yang pertama, dua jenis soalan. Yang pertama soalan asas. Maksudnya soalan asas ni Puan cerita pengalaman Puan secara umum. Maksudnya Puan boleh cakap perubahan semua benda lah. Faham? Macam boleh cakap pasal bangunan pentadbiran, pasal gym, macam tu. Untuk soalan jenis yang kedua pula, soalan mengikut peranan. Macam Puan, saya temu bual sebab Puan merupakan penduduk lama di kuartus staff. Jadi bila soalan yang tu Puan lebih tekankan kepada kuartus lah. Macam tu. Okay. Okay, boleh Puan? Saya nak cerita dari saya kecil ke? Maybe Puan boleh cakap, bolehlah juga perubahan waktu soalan kat perubahan tu. Perubahan infrastruktur. Okay. Kita masuk dulu Puan. Soalan pertama. Okay, baiklah. Soalan pertama, boleh Puan perkenalkan diri ataupun peranan Puan di IPG ni? Okay, nama saya Amira Husna binti Azhar. Berumur 36 tahun. Okay, bertugas di unit peperiksaan UPP daripada 2019 2019. Okay, sebelum ni saya di SKPP 91, SK Putrajaya Presin 91. Cikgu ke kat sekolah tu? Cikgu ke dekat sekolah SK tu? Tak juga. Oh, staff. Pembantu koperasi. Sekarang pembantu khidmat AM PKA. Pembantu operasi. Lepas tu sekarang ni pembantu khidmat AM PKA. Faham? Okey, baiklah Puan, seterusnya. Sejak bila Puan tinggal ataupun berada di IPG KPI lah, kuartus tu? Okay. Saya sebenarnya dah lama dah, umur saya lah 37 tahun saya duduk sini. Sebelum sebab ayah saya mungkin orang yang lama berkhidmat di IPG KPI ni kenal dulu Maktab Pura Islam kan. Dia kenal ayah saya ni lah, Encik Azhar dulu. Dia bertugas di unit negara. Okay, lepas tu dia dah bersara. Saya dapat kebetulan saya dapat tukar. So saya duduk kuartus lah. Saya mohon kuartus, saya dapat kuartus. Faham. Maksudnya Puan terus sambung lah. Sambung duduk kuartus. Faham. Kebetulan ayah saya nak pencen. So bertukar lah, pindah rumah lah kan. Kosong kuartus ni saya duduk sini lah. Oh, maksudnya rumah yang sama waktu Puan kecil? Ya. Faham. Dari kecil. Tadi ayah Puan unit apa? Saya tak dengar. Selenggara. Selenggara. Dekat sebelah library tu kan ada unit Selenggara. Oh, okey. Dekat Besar Arab. Okey. Soalan yang ketiga, sepanjang tempoh Puan berada di sini, apa perubahan besar yang pernah berlaku pada infrastruktur dan fasiliti kampus? Ini secara umum. Oh, okey. Kuartus ke? Tu macam mana? Ini secara umum, keseluruhan. Dia pun maksudnya secara umum infrastruktur. Infrastruktur ke
Ya betul. Maksudnya semua infrastruktur yang itulah. Bukan khusus kepada quarters je. Semua benda boleh. Okay. Macam kita kan tak lama lagi, dalam 3 tahun akan dapat apa nama, bangunan baru kan, bangunan tambahan baru tu kan. So itulah tambahan bangunan tu memang bagus lah. Itulah perubahan dia. Maaf Puan, ini maksud saya perubahan Puan daripada Puan kecil sampai sekarang, apa yang berlaku dekat IPG, apa yang berubah? Macam tu. Berubah? Apa? Maksudnya berubah tu apa? Berubah macam dulu maybe dekat gym tu tak ada gym ataupun macam itulah. Warna cat ke. Perubahan. Banyak juga. Infrastruktur, kalau quarters tu banyak perubahan. Dulu tak, mungkin macam ni quarters dulu sebelum ni tak lama dah, tapi ni dah lama lah. Dia punya bangunan tak cat dulu kan, tak cat, sekarang dah cat. Dulu warna putih je tu. Sekarang pink, tapi pun dah macam nak ni je kan. Okay, sama-sama. Maafkan saya. Lepas tu selenggara pun, untuk selenggara pun, kalau saya macam saya dah buat aduan, cepat je dia punya ni kan, punya selenggara tu cepat lah. Lepas tu gym tadi yang awak cakap tu, gym dah baru dah tu. Gym memang barulah. Memang baru bina lah kat situ. Gym memang ada, tapi dia dah apa ni? Tambah baik. Tambah baik kan. Tambah baik. Cantik. Lepas tu tadika. Tadika tu memang cantik. Tadika tu memang cantik. Dia memang kat situ ke Puan? Saya duduk tadi kat situ. Ini ke? Apa tak? Ada apa? Tadika dulu saya kat situ, time tu bersyarah. Cikgu tu nama Cikgu Ain ke tak Cikgu Zakiah. Saya tak pasti, dah bersara dah kot. Kalau dari segi Dewan Jalil dengan Dewan tu kan, Marabawi tu, dia memang dalam ni memang macam tu, ataupun dulu sebab saya dengar ada kata kayu. Dulu kayu yang panjang je. Lepas tu ada kursi tu macam tu kan. Dia macam slip macam tu je kan. Sekarang ni macam si Audi kan. Dia slip kan. Tambah selesa. Dia flip daripada tepi kan. Selesa lah macam nak buat apa nama? Bersyarah nak buat kelas ke apa ke. Mungkin lah. Maksudnya dulu dia kayu je lah, macam rata je macam tu. Kayu. Faham? Kalau selain tu pun ada penambahan tak? Tak ada gym. Itu je lah. Kalau ni pun dekat dari segi asrama ni, dulu macam ni? Dulu dia memang ada 5 blok ke, ataupun tahun ni tambah lagi 3 blok ke? Apa? Asrama? Asrama sedia ada. Yang sedia ada. Memang ada 5 blok lah daripada awal lagi. Betul. Yang sedia ada. Dia ada lagi satu setakat ni. Kedua. Lelaki 2. Tapi sama je lah. Sama je. Kalau kat bangunan akademik pula memang sama lah, tak ada perubahan apa-apa. Tak ada. Saya rasa macam tak ada. Dari segi cat pun ada tak Puan? Cat ke dulu warna pink juga ke? Cat tu memang baru. Dulu warna apa Puan? Warna apa? Warna putih je pun. Lepas tu masjid pun dah baru kan. Warna cat. Cat tu dulu warna dia tak suka apa. Bukan warna-warni macam sekarang. Itu satu.
Kalau masjid dia Okay. pun berubah dari segi warna je lah. Kalau masjid berubah dari segi warna juga je lah. Dia tak ditambah apa-apa. Ya. Masjid kan cat baru. Lepas tu dia punya kubah tu warna biru. Kan warna apa? Warna biru sekarang ke kelapa? Sekarang warna kuning Kubah- tak silap. Kubah dia kan emas. Warna emas. Baru tu. Oh, kalau dalam masjid tu tak ada apa-apa lah. Memang sama lah daripada dulu. Oh, ada perubahan. Dulu mungkin dah selesa sangat. Selesa lah. Dah ada tambahan untuk ruang muslimat kan kat tepi tu. Oh, dulu tak ada ke? Ada. Situ memang kalau lepas tarawih biasa makan kat situ. Bukan makan apa? Moreh. Moreh. Dari situ. Faham. Terus tambahan. Lepas tu yang tempat masak tu masih lama lagi. Lepas tu depan tu ada balai ilmu. Ada. Memang ada. Mesti ada. Macam tak silap saya waktu saya masuk tu tempat uduk tu dia tengah renovate. Apa yang dia renovate pun? Macam sama je. Apa dia? Time saya baru masuk tu dia macam baru dia renovate dekat tempat uduk perempuan. Apa yang dia renovate sebab saya tengok macam sama je. Tak ada tu babe. Mungkin buat baru. Tapi tempat uduk ada. Saya tahu puan, maybe tandas kot, tandas. Kita renovate. Oh, dulu Tandas tandas lain tu. Biasa je lah. Sekarang kan cantik kan. Tapi samalah, ada berapa banyak tandas tu samalah tandas ni. Tempat uduk kalau tu ada kat dalam, lepas tu ada kat luar kan. Okay, kita masuk kepada soalan jenis yang kedua. Soalan pasal quarters staff lah. Okay. Macam mana dia soalan yang sama je lebih kurang, tapi soalan ni tambah sikit. Macam mana keadaan quarters dan kawasan sekitarnya pada awal puan tinggal kat situ? Macam biasa je. Macam biasa lah. Permainan. Lepas tu ada jugalah kalau macam Sabtu dulu ada buat gotong royong. Untuk pembersihan quarters kan. Sama-sama buat turun semua aktiviti lah. Ada juga baru-baru ke 2-3 tahun lepas kan, ada juga pun warga quarters lah turun kan buat aktiviti gotong royong apa semua. Sekarang ni dia punya bilangan penduduk tu makin menambah ke makin mengurang pun? Macam blok, ikut blok ke apa? Total lah, total. Kalau ikut blok A saya ikut saya cakap blok A tu dia ada 2 side. Satu sebelah kanan, sebelah kiri kan. Untuk blok A tu satu blok tu ada 4 tingkat. 4 tingkat. Tak ada lift. Konteks lama kan. Tak ada lift. Saya ni ada saya tingkat 2 blok B. Blok B. Blok sama dia punya tu sama. Semua 4 tingkat. Cuma blok A tu ada kosong tingkat atas. Tingkat atas je lah kosong. Dua side. Kanan kiri tu kosong. Tingkat 2 blok B sebelah rumah saya ni kosong. Sebelah rumah saya ni kosong. Lepas tu penuh. Blok B penuh. Blok C rasa penuh semua. So ada 3 blok je lah. Blok A, blok B dan blok C. Kalau quarters Misyarah pula ada berapa blok pun? Dia ada kuarter Misyarah rasa. Kuarter Misyarah saya jarang.
Tapi lain lah dengan quarter staff. Dia start kat bawah. Cara dekat atas tu kan. Sikit-sikit. Faham. Okey. Seterusnya. Kat sini dah 36 lah. 37. Ayah saya pindah sini daripada Lempang Pantai. Dulu IPG dulu mata tanpa pantai. Lepas tu setahun dia terus pindah sini. Jadi saya pindah sini. Saya lahir 89 kan. So 88 sini dah ada tak silap saya. Setahun macam tu baru duduk. Umur saya lah 36-37 macam. Faham. Okey, seterusnya Puan. Apakah pandangan Puan terhadap pembangunan infrastruktur kampus? Macam ni, bagaimana pembangunan infrastruktur kampus ni memberi kesan kepada kehidupan staf keluarga di quarters? Adakah memudahkan ke? Macam tu lah. Ya, sangat. Mesti yang terutama yang bekerja, yelah semuanya duduk sini yang bekerja di IPG kan, IPG Kampus Pendidikan Islam. So yang saya tengoknya mudah untuk kami ni, yang staff satu dekat dengan rumah. So dekat dengan rumah, apa-apa boleh sekejap je kan, apa-apa boleh je balik kan. Lepas tu keselamatan anak-anak memang alhamdulillah lah setakat ni terjamin. Sebab dia kawasan lagi kan. Kawasan dia berpagar. So macam saya nak lepaskan anak main di bawah tu pun, saya just tengok je lah. Saya cuma tengok je daripada atas. Macam tu. Keselamatan satu. Lepas tu dia punya infrastruktur tu okey lah. Memang okey sangat. Dari segi keselesaan macam mana Puan? Selesa tak? Ke banyak kekurangan juga? Anak perempuan 3 orang. So perempuan semua kan 3 orang. Bilik kat sini dia kuarter lama. Bilik 2 je. Kalau macam ada anak perempuan dengan lelaki, dia kurang selesa lah sikit. Kalau yang dah besar kan. Kecil-kecil tu tak ada orang kan. Yang kalau dah besar. Kalau macam 3 bilik tu okey lah kan. Faham. Saya nasib baik ada 3 perempuan. Betul-betul. Faham. Tapi kan Puan, boleh saya tahu tak macam mana, siapa je staff yang duduk dekat quarters tu? Maksudnya macam staff penyelenggaraan je ke ataupun staff pejabat? Banyak unit, banyak jabatan. Banyak jabatan lah. Macam tadi siapa? Rubiah. Puan Rubiah. Dia praktikum. Dia perusahaan. Lepas tu ada unit selenggara, ada unit cetak. Lepas tu ada banyak unit lah sini. Kalau macam yang driver bus pun duduk kat dalam lah. Ada. Betul. Driver bus ada. Driver Pemandu bus ada. Kalau macam acik cleaner tu tak adalah. Acik cleaner tak ada. Orang luar. Faham. Okey Puan, soalan yang diorang ni kan majikan dia kan orang Beno kan. Tak ada. Ini patut ni untuk menjawab awam je. Di tangan kerajaan. Faham. Okey Puan, soalan yang terakhir. Apakah kenangan ataupun perubahan yang paling meninggalkan kesan sepanjang tinggal di sini? Kenangan masa kecil ke macam mana? Tak kisah, yang paling meninggalkan kesan, yang paling rasa memori lah. Zaman saya kecil lah. Memang seronok lah. Seronok sangat.
Hmm. Sebab apa seronok Puan? Apa yang menyeronokkannya? Macam mana? Zaman tu main je kan. Kau tok je lah. Siapa keluarga ni masing-masing. Kalau kenangan macam dari segi infrastruktur ada tak Puan? Maksudnya? Maksudnya macam kenangan yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada kat sini. Tambahan bangunan ke apa? Macam kemudahan yang ada kat sini, macam Puan ada kenangan lah dengan infrastruktur ataupun kemudahan yang ada kat sini ke? Dia okey je semua. Macam parking pun selesa. Rumah pun okey lah. Dia semua okey je. Kenangan apa. Ya, aku biasa kenangan apa? Maksudnya? Kenangan perubahan lah. Maksudnya macam maybe Puan nak cakap dulu sebelum pembinaan ni ni lagi best ke, macam tu lah. Macam saya kenangan tak adalah, biasa je. Cuma dia nak kalau quarters ni nak buat kan lah macam saya ni. Macam ni tak ada grade. Tak ada grade. Tak ada grade. So sampai tak ada grade. So tingkap dia macam ni kan, terbuka kan. Tingkap terbuka. So keselamatan anak-anak tu lah. Anak-anak pekerja ni kalau boleh pasang grade je lah, tu je. Pasang grade, faham. Selamat kanak-kanak je lah. Macam tu. Ya, orang-orang lama dia apa semua kan. Kalau parking tadi Puan, memang setiap orang akan dapat 1-2 parking ke ataupun macam mana? Ke tak kisah parking mana-mana? Seorang satu lah, tapi ada je yang berkongsi parking. Nampak depan dengan belakang. Macam blok A, dia ada satu ruang untuk yang sebelah kiri tu. Set sebelah kiri untuk parking motor je. Sebelah kanan tu ada 3 parking. So diorang akan kongsi. Depan belakang orang lain dedicated. Macam tu. Faham. Okey. Tapi tepi sebelah longkang tu ada garaj tambahan. Okey Puan, macam Puan kan dah duduk kat kuartus tu lama kan? Saya nak tanya dari segi hubungan sesama, keakraban jiran-jiran kat situ macam mana? Keakraban dia sekarang ni macam kurang sikit lah. Masing-masing busy lah dengan kerja macam tu. Tapi masih kontak lagi. Masih dan yelah sekarang kan WhatsApp tanya khabar apa semua. Yelah sini je kan. Maksudnya kerja jumpa, balik rumah pun jumpa macam tu kan. Sama je, orang sama. Kalau macam sambutan hari raya tu ada buat juga ke, macam datang ke rumah-rumah ziarah? Tak ada. Tak ada. Mungkin budak-budak lah. Budak kan. Dulu ada je. Masa saya kecil-kecil dulu. Itu. Masing-masing ibu. Betul. Sebagai penduduk kuartus kan, Puan ni boleh gunakan semua kemudahan kat IPG jugalah. Macam gym ke gelanggang tu pun boleh gunalah. Boleh. Cuma tak ada masa je. Okey. Faham. Baiklah Puan, saya rasa itu saja kot soalan yang saya nak ajukan. Tapi sebelum tu kan Puan, Puan ada tak macam gambar kuartus lama dulu, keadaan kuartus lama dulu? Kalau ada, kalau saya nak minta boleh ke Puan? Ada ke? Saya rasa ada lah.
Kalau saya nak minta gambar tu boleh Puan sebab saya nak masukkan dalam assignment. Boleh. Tapi kena ni balik, kena buka LPL tu kan. Sekarang check bagi awak boleh. Okey, boleh Puan. Kena minta lah dulu yang dia orang pernah dulu pernah ada lawatan pergi mana naik bas. Quarters lah, orang quarters. Apa tu? Wow. Bukan quarters, AKP lah, pekerja. Tapi dia orang bawa keluarga lah. Naik bas keluarga masing-masing. Lepas tu contoh pergi ke IPG Kota Baru contoh kan, pergi naik bas macam tu dululah. Saya tak pastilah sekarang sebab So memang dulu bonding lagi kuat lah daripada sekarang. Lepas tu untuk quarters dulu ada family day. Family day. Family day tu selalu buat dekat KMJD, dekat Lini. Masa saya kecil lah. Dia ada pengerusi, quarters ni ada pengerusi. Ada dulu ada bendahari, lepas tu ada mesyuarat dekat bawah tu kan. Apa nak buat, bila family day tu nak rancang apa nak ke satu keluarga. Sekarang masih ada lagi ke jawatan-jawatan tu ke dah tak ada dah? Tak ada. Dah tak ada dah. Sekarang ni penghulu Encik Halizi yang apa nama? Quarters Polis Kediam Encik Halizi. Dia pengerusi. Sekarang. Dulu ramai je yang macam Puan Kamariah, kenal? Kamariah? Macam pernah dengar. Quarters kat Polis Kediaman yang dekat Sama tu. Dia duduk quarters dulu. Faham. Itu saja. Dia punya akrab tu sekarang macam bukannya tak bertegur lah, tegur. Tegur, tapi cuma tak seakrab yang Faham. Apa macam kenapa dulu akrab, sekarang ni macam ada cumanya tak ni pun. Macam ni bila masa sibuk. Dan maybe sekarang ni kot semua boleh WhatsApp je macam tu kot. Dulu tak ada sangat kan, pergi rumah orang ziarah kan. Raya pun macam betul-betul kemudahan teknologi sekarang kan. Betul. Okay, Puan, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih sebab sudi luangkan masa sedikit untuk menjawab temu Puan ni. Harap dapat menjawab. InsyaAllah menjawab Puan.